kita akan buat salah. Sebab tu kitab yang paling besar sekali Al-Quran. Tujuan Al-Quran ni turun supaya kita tidak salah. Sebab kalau tak ada panduan, salah. Lepas tu depan sekali ayat Quran, zalikal kitab, ini kitab ni. Ini kitab ni. Yang lain kitab juga, kitab agama. Quran kitab suci daripada langit, sebagai buku panduan. Kalau tak ada panduan memang rosak kehidupan kita. Nampak? Tapi kenapa manusia ni bodoh tak ambil Quran sebagai panduan untuk kehidupan? Kita beli kipas angin, kan? Dia bagi buku kecil je, cara-cara nak pasang. Kitab lah tu, nak apa beri? Bila kita buka buku tu, kita pasang. Nampak? Masuk kaki dulu, lepas tu letak tudung dia, masuk kipas pula, lepas tu letak penutup dia. Kalau kita tak tengok buku panduan, kita pakai pasang ni kipas, nak? Tak jadi. Dia tulis situ, hendaklah kamu pusing kipas tu ikut lawan jam. Jangan ikut jam macam skru biasa. Dia pasang kipas, dia letak kipas, buku dia tak tengok, dia pula ikut skru, ikut jam. 3 tahun lebih tak siap lagi. Bodoh ke cerdik? Bodoh, sebab buku ada, kipas mu kena pusing terbalik. Macam enjin motorbot, dia kena pusing terbalik. Apa tu buku panduan? Kita beli TV, dia ada buku kecil je, kitab lah tu, kena mengaji tu. Beli mesinnya, orang duk parutnya, ada buku kecil je, kitab kecil lah, risalah, supaya kita tak rosak. Kita beli kereta, dia ada satu buku. Kita beli tu apa benda ni, jackhammer, skru pun dia bagi buku. Mana orang kafir reti, kalau tak bagi buku ni, kita dah ikut, rosak alat-alat dia. Apatah lagi dalam kehidupan, Allah bagi satu buku menu untuk panduan, namanya Al-Quran. Yang heran kalau benda kecil, radio, TV nak pasang, buka buku. Nah, dicari, ditanya anak, mana buku tadi dalam kotak TV ni? Oh, adik siap, dia buat jack. Dia piak ke anak, apa menangis. Nah, pasal apa? Mustahak buku tu. Ayah tak pasang kan ni, buku tu tak ada. Ni tak boleh lekat ni, tak keluar gambar ni. Dia cari. Tapi Quran dia tak buka pun. Tongong punya orang. Pasal Quran ni bicara hidup kita daripada tidur sampai tidur balik. Maka tanpa buku ni, tanpa panduan, tanpa ulama, manusia duduk dalam kejahilan. Duduk dalam kejahilan, rosak. Dalam bab dunia pun orang nak ilmu. Tuan-tuan kata bab akhirat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak kejayaan akhirat mesti ada ilmu, dan siapa nak kejayaan dunia mesti ada ilmu. Nampak? Ilmu penting, ditambah jadi mudarat. Pengambilan konstable baru, boleh PDRM. Nampak? Kelulusan SRP, UPSR. Dah ambil kawasan Taiping. Tak ada interview dah, pakai ambil 400 orang. Nampak? Konstable baru punya polis. Bila diterima jawatan, dihantar belajar dekat mana? Polis belajar. Kuala Kubu. Polis belajar ni. Mahat Kuala Kubu. Mahat polis lah. Dihantar sana dulu. Belajar ni, belajar undang-undang, belajar peluru, kenal pistol, macam mana nak tembak. Adakah bila dia yang berjaya interview, dia terus bagi pistol 1, peluru 6 biji. Okey, balik minggu depan mari daftar. Bagi pistol awal-awal. Habis ayang kapur ni tembak ni. Pong. Tok mentua dia tembak juga. Pasal apa? Tak ada ilmu. Pergi belajar dulu supaya dia keluar jadi polis. Faham?
Bomber gitu juga. Bila terima jadi bomber, dia atur berlatih, pusat latihan bomber. Bukan terus dia bagi kereta bomber. Okey, ni anak kunci kereta, gerau. Nampak? Dia balik pun sirang kebun rumah dia. Maka kita dalam kehidupan mesti kena ada latihan, kena ada pelajaran. Nampak? Kalau tidak, rosak. Sebab kita ni hidup beragama. Agama ni the way of life, cara kita hidup. Siapa yang dia hidup cara dia tak ikut Islam, dia rosak. Tu kawan-kawan kita tak ada hal pun, tak sembahyang, tak tutup aurat, tak rosak pun. Rosak akhirat, bukan rosak sekarang. Sekarang makan kenyang. Mu berjudi siang malam pun makan sedap. Roti canai memang tak berasa macam ke nasi lemak. Akhirat kat lagi. Faham? Kita hidup beragama tak boleh belajar, berat nandang sungguh. Kita nak buat tandas, nak buat jambang, kita tak pandai nak buat. Nak buat jambang, kita panggil tukang ke terus semua orang boleh buat? Mesti panggil tukang tak? Dia ni pandai buat ke orang tak pandai buat? Siapa-siapa nak buat lah. Boleh gitu? Rebayang kita nak buat, suruh orang pandai buat. Padahal rebayang ni agama, tak ambil hak pandai. Rosak Bila tak ada ilmu, rosak dalam ibadah, rosak dalam muamalah, rosak dalam munakahah, rosak dalam jinayah, ekonomi, politik, habis punah jahanam belaka. Contoh dalam bab ibadah ni dia ada taharah, dia ada solat, dia ada haji, dia ada zakat, dia ada saum puasa, dia ada korban dan sebagainya. Taharah ni bab bersuci. Nampak? Umpamanya dalam bab air musta'mal. Air musta'mal ni musta'malun. Isim maf'ul kalau orang ngaji ilmu sarah. Istakmala yastakmilu, istikmalan bahwa mustakmilun wa zaka musta'malun. Maknanya air yang telah dipakai. Dia mandi junub, dia ambil wuduk, air nitik dari budak muka masuk dalam baldi, dia buang air dalam baldi. Kata apa buang? Mustakmal. Tu bodoh. Orang suruh mengaji tak boh. Ada yang mandi jauh daripada kolam. Dalam rumah dia ada kolam. Bukan kolam ni panggil dia? Kolam. Kolam orang kaya. Nampak? Kolam ni kita boleh berenang, lepas tu gostan balik. Tu kolam. Kalau tak boleh berenang, boleh duduk gitu je, kolam. Nak rumah murah, PPRT kecil je kolam dia. Nampak? Kalau rumah tu boleh tahan sikit. Rumah dalam rumah teres 2 tekak 200,000, besar agak kolam dia. Kalau hak kecil, rumah kecil ni, rumah murah tu, JKK sains tu, PPRT, tu kecil je air. Nampak? Dia mandi tepi pitu, mandi junub. Apa mandi tepi pitu? Takut recik masuk dalam kolam. Bodoh sungguh. Air yang terpercik daripada tubuh kita memang air mustakmal. Tapi bila dia masuk balik dalam kolam, dalam kolah, dalam beldi, dalam tong, dia jadi mutlak semula. Tapi mung tak mengaji. Faham? Mu ingat hak merecik tu 2 titik, masuk dalam telaga, dalam kolah, jadi mustakmal. Apa ni? Itu sebab menyusahkan diri. Dengan sebab tak belajar. Faham? Jahil, tak menyusah. Cebok muka takut nitik dalam tong. Tu kata jahil. Tu dalam bab taharah. Basuh tak suci, jahil. Kepiah kita ni songkok baju Melayu buat semayang, basuh dalam washing machine sekali dengan kain seluar anak yang ada air kecil, maka air dia jadi mutan najis. Kalau kita tidak bilah, tidak sah basuhan tersebut. Terus buat semayang, ayah semayang, tak sah. Dengan sebab kejahilan bini dia tukang basuh. Nak basuh baju, kena mengaji kitab. Faham? Kita tak nak cuci, nak suci. Itu masalah ni.
Lain baju Melayu kita, kain pelekat kita masuk dalam washing machine yang tidak